Bila dah ceramah saya tersebar ke merata-merata dalam Malaysia ni, kemudian yang kedua, telefon saya, "Ustaz, kalau Ustaz nak cakap, tolong bercakap benda yang masuk akal." Dia kata, "Saya Islam." Dia kata dia tu Islam. "Saya Islam, Ustaz. Saya Islam, saya beriman dengan rukun iman yang 6 apa semua elok. Tapi bila Ustaz cakap terlalu merapu, Nabi naik ke langit, naik burak, pergi tengok syurga, pergi tengok neraka, yang ni kami malu, Ustaz. Cerita-cerita macam ni kami malu dengan kawan-kawan kami yang belum Islam." Saya ini bukan nama Gopal ke apa, nama Islam. Lama dia bersembang, dia ajak kawan-kawan dia pula untuk nasihatkan saya, jangan cerita benda-benda yang luar daripada akal. Nabi mendengar qubaila nubuwatihi yusallimu ala Rasulillah al-hajaru wasyajar. Nabi mendengar batu dan pokok memberi salam. Dia kata, cakap jangan lebih-lebih, Ustaz. Ni batu ni nak batu mana bercakap, Ustaz? Ustaz tunjuk kat saya, Ustaz, batu mana bercakap. Tuan-tuan, ni bukan di Rusia tau, di Malaysia. Ini di Malaysia. Telefon bertalu-talu bagi tahu supaya saya cakap ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar mana pula dah kan. Jenuh saya nak cari. Tak boleh nak cerita pasal mukjizat.